Pertama, usahawan. Nampak usahawan tu? Nampak ya? Usahawan apa? IT ya? Nampak IT. Betul nampak IT. Nampak cerdik. Betul ya? Wah, Pak Zaria. Bijak mereka. Pengurus. Sekali dah tu. Pelakon? Betul. Wow. Nampak? Pegawai usahawan, pegawai pemasaran, engineer. Tapi itulah yang orang nilai tuan. Apabila tuan tak kenal siapa-siapa, bila keluar sahaja di mana yang peng tu, orang akan tengok ni mesti usahawan ataupun engineer. Ini gambaran yang dibuat melalui pemakaian tuan. Baik, terima kasih. Suka tak? Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, boleh kumpulan ini puan? Nak tengok warna puan ni, apa yang orang buat penilaian. Okey, puan nama Puan Noria. Okey. Pertama, pensyarah. Nampak pensyarah tu dekat mana tu? Ada ni, 4 student punya ni Okey. Banyak pensyarah ni, cikgu, pegawai kanan syarikat, guru besar, pentadbiran, founder bisnes. Yang mana satu yang betul? Ya. Wow. Pensyarah ongoing. Nampak tak? Betul tekaan tuan-tuan dan perempuan. Tahniah. Ya, melalui pemakaian puan ni jelas mengikut apa yang... Baik, seorang lagi siapa nak volunteer? Seorang lagi. Cik Puan? Cik sini. Silakan. Sekarang ini tuan-tuan dan perempuan sedang membuat penilaian sebenarnya. So, ilmu penilaian ini berdasarkan apa yang tuan-tuan dan perempuan buat? Saya akan tanya. Baik. Cik Puan Farah. Cik Puan Farah ni, okey. Pengurus pentadbiran, pegawai pentadbiran, pengurusan, doktor. Doktor banyak. Pensyarah, pegawai bank, yang mana satu yang betul? Admin office. Tapi orang menilai puan nampak seperti doktor. Siapa yang menilai beliau sebagai doktor? Tengok, siapa? Rahsia. Okey, sebenarnya tadi, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Cik Puan Farah. Apabila kita melihat penampilan kawan kita, apa yang kita lihat Cik Puan? Muka, rupa, lagi? Pakaiannya. Pakaian itu apa? Body language. Pakaian tu tuan tengok daripada mana? Puan tengok dari mana? Karakter dia. Okey. Kalau dari segi pakaian tengok warna selalunya, betul? Kemas ke tak kemas kan? Bagaimana tudungnya dibentuk, bagaimana semua itu, inilah yang kita sebut tanggapan pertama. Tanggapan pertama ini selalunya kita tahu melalui judgement kita sahaja. Tapi adakah benar atau tidak bergantung kepada bagaimana orang itu mempergayakan gayanya sendiri. So inilah yang kita akan fokus. Baik. Untuk hari ini kita bermula jam 9 tadi. Konten kita adalah tentang tanggapan pertama dan juga asas, apa itu asas penampilan diri. Yang kedua, kita akan belajar mengenali gaya personality. Puan Yat tahu personality puan apa? Agak-agak. Inilah mereka yang awal tadi. Yang datang awal tadi, Cik Puan bertiga kan? Yang kat belakang kot. Oh yang ni, tiga yang saya salam tadi tu kan? Kita bersama lift meriah tadi dalam lift. Kemudian kita rehat sebentar dan kita akan, modul ini saya ubah pada yang minggu lepas. Kita belajar pemilihan pemakaian profesional dan kita akan belajar bagaimana mengenali pemakaian mengikut bentuk badan kita. Tuan Faiz tahu bentuk badan tuan apa? Tak pernah perhati tu puan. Jawapan dia selalunya. Ya. Seterusnya pada petang kita akan kenal warna, analisis warna dan akhir sekali adalah etika profesional dalam bagaimana untuk melayan pelanggan dalam pekerjaan maupun perniagaan. Okey. Baik. Okey. So inilah modul kita yang pertama. Okey, baik. So apa yang tuan-puan akan belajar adalah memahami kepentingan menjaga imej, membezakan keperluan di dalam setiap perkara dan boleh menyampaikan mesej non-verbal dengan mudah. Okay, next.
Okey. Ni gambar, saya minta tuan-tuan dan puan-puan tengok sekali imbas. Okey. Yang manakah antara dua gambar ini yang tuan-tuan puan-puan percaya dekat dia? Okey, next. Ni A. Masih percaya tak untuk ambil staff kita? Ataupun naik pangkat dia? Tak Tuan Rahman? Sebab apa? Serabut. Tapi dia kerja bagus Tuan Rahman. Macam tahu bagus. Macam mana nak tahu bagus tu? File dia banyak. Okey, tapi dapat serabut, betul? Okey, gambar kedua. Ini berlakon kuat ni kan? Okey, namun dari sudut visualnya, yang manakah lebih memberikan bonus kepada diri masing-masing? B. Sebenarnya, kebanyakan orang adalah bagus, namun tidak divisualkan kebagusan mereka. Inilah yang sebenarnya banyak berlaku. Dan banyak kalau kita lihat di pejabat swasta ataupun kerajaan, saya ni buat kerja bagus puan, tapi tak naik pangkat. Betul? Betul kan? Dan kadang-kadang klien saya sini dalam program macam ni kan, puan saya ni dah kerja sungguh-sungguh puan, tapi bos tak nampak. Inilah jawapan dia, bos tak nampak.